Choi worldwide oi. Tapi pada awal saya tengok dia punya logo, saya rasa okey. Logo yang awal ni, Yang awal ni nampak ada lebih ada karakter karakter lagi daripada yang baru. Dengar-dengar ada reason kenapa dia tukar, tak apalah saya tak ambil isu tu lah. Tapi bagi saya nampak logo yang sebelum ni memang lebih kena dan lebih memorable lah. Saya terus terang lah, minta maaf kalau peminat tak minat Dia ke apa ke. logo, Saya rasa brand value dia tak patut ada dalam culture kita. Tapi pada saya benda tu ada sebab. Kenapa orang persepsi macam tu? Betul. Sebab the way you buat marketing, siapa yang beli apa semua tu, what kind of people yang beli tu, mentality, cara-cara buat dia, kenapa orang kata rempit. It harsh, tapi pada saya you shouldn't be like this lah, the brand. Rating 3. Tengok website tengok website packaging dia. Website man. Ni website dia man. Maybe dua lah. Hikari Riders. Kalau orang Jepun tengok, ni Malaysia ke Jepun ke apa kan. Betapa boleh jual dia punya identity sampai kita kena ambil identity Jepun, lepas tu kita kata ni local brand kan. I like the logo, tapi that's the reality yang korang kena telan. I like the minimalist icon, tapi they don't need to do it. Sebab dia icon with the actual words tu macam good enough dah. One thing rasa kita boleh nampak ada theme, art style tu nampak ada lah. Saya rasa tak ada man. Teddy Boy tu kan, Hikari Riders, tengok dia punya font sahaja yang dia pakai italic, lepas tu dia tak pakai italic pula, lepas tu dia pakai white pula. Itu macam rubber lah kan? Betul lah, dari segi design, finishing apa semua tu nampak tak konsisten lah. So berapa rating yang kita boleh bagi man? 4. Kita boleh bagi 4 yang ni.